Hai salam, hai semua, bersama pakar berkongsi ilmu kita. Kesehatan, kehidupan, inspirasi bersama. Hai salam, kita dengar dan fahami bersama. Hai salam. Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke podcast kami. Hai, salam. Episod kali ini kita akan membincangkan satu penyakit yang masalah kesihatan yang biasa berlaku tetapi dianggap sebagai resdung biasa, iaitu sinusitis. Ramai pesakit mengalami masalah hidung tersumbat, muka sakit dan juga selesema yang berpanjangan. Namun mereka tidak menyedari bahawa simptom tersebut adalah mungkin berkaitan dengan sinusitis. Jadi bersama kita pada hari ini seorang pakar bedah ENT daripada Salam Senawang Specialist Hospital, Dr. Syamini. Kita akan berkongsi dengan lebih lanjut mengenai sinusitis, jenis-jenis simptom dan juga rawatan dan penjagaan yang betul. Hai doktor. Hai semua, selamat petang. Saya Dr. Syamini, pakar bedah ENT di Salam Senawang Specialist Hospital. Okey doktor, terima kasih kerana sudi bersama kami pada hari ini. Hai salam. Jadi kita akan terus pergi ke soalan pertama sebagai permulaan untuk perbincangan kita pada hari ini. Okey doktor, apakah sebenarnya sinusitis? Okey, sinusitis ini ialah radang kepada rongga sinus. Okey, rongga sinus ini terletak di bahagian muka dan juga kepala. So, apa berlaku dalam masalah ini ialah bila ada radang dalam rongga sinus ini, ia akan mengakibatkan banyak lendir yang terbentuk. So, lendir ini akan tersumbat dalam rongga sinus kita. So, bila lendir ini tersumbat dan tidak boleh mengalir keluar, dia akan membuatkan simptom sinusitis seperti tekanan pada bahagian muka dan juga sakit kepala. Hai salam. Di mana sebenarnya sinus ini terletak doktor? Okey, so untuk manusia lah ya. Okey, so rongga sinus ini terdapat 4 jenis. Okey, kita panggil dia frontal, maxillary, ethmoid dan juga sphenoidal sinus. Okey, frontal sinus ni terletak di bahagian dahi, ethmoidal sinus ni di tepi mata, maxillary sinus di pipi dan sphenoidal sinus di kawasan paling belakang hidung dekat dengan otak. Okey, so rongga sinus ini macam saya terangkan hanya perlu ada udara. Okey, apa fungsi rongga sinus ini? Dia akan mengurangkan berat pada tengkorak dan juga kepala. Dia membantu untuk melembabkan udara yang disedut dan dia juga akan memberi kualiti kepada suara dan nada manusia. Hai salam. Baiklah. Okey. Jadi kenapa sinusitis ini sering dianggap sebagai selesema biasa? Okey, sinusitis dan selsema biasa ni dia punya simptom hampir sama. Okey, di mana dua-dua pun akan ada hidung tersumbat, akan ada hidung berair yang pekat, boleh ada demam, tekanan pada kepala dan juga muka. Tetapi untuk pasien yang mengalami sinusitis ini, simptom ni akan berlarutan melebihi 10 hari dan tekanan pada bahagian muka dan kepala adalah semakin teruk. Okey, biasa ke berlaku untuk penyakit sinusitis ni doktor? Yes. Penyakit sinusitis ni sangat biasa berlaku. Okey, dia boleh efek dua-dua, dewasa dan juga kanak-kanak. Okey, alright. Jadi semua sinusitis disebabkan bakteria? Tidak. Bukan semua sinusitis disebabkan oleh bakteria. Sinusitis juga boleh disebabkan oleh jangkitan kulat dan juga virus. Hai salam. Okey. Jadi kalau doktor boleh explain golongan mana yang lebih mudah untuk mendapat sinusitis? Okey, so golongan mana yang lebih mudah untuk mendapat sinusitis? Of course, kanak-kanak sebab immunity mereka rendah dan juga golongan warga emas. Okey, dan dos yang ada immunity rendah seperti yang ada kencing manis, penyakit asma juga berisiko tinggi dan juga individu yang ada alahan. Okey, and then dia boleh menjadi kronik ke doktor? Yes, so sinusitis yang tidak dirawat boleh tukar menjadi kronik. Okey, kronik bermaksud bila jangkitan sinusitis ini berlebihan, dia lebih 12 minggu. So bila ada jangkitan kronik sinusitis ini memang memerlukan rawatan daripada pakar ENT. Hai salam. Okey, apakah jenis-jenis sinusitis yang biasa berlaku doktor?
Okay, so jenis sinusitis ni ada 3 jenis. Okay, kita ada acute, subacute dan juga chronic sinusitis. Okey, apa beza dia, doktor? Okay, so acute sinusitis ni semua terpulang kepada duration diorang. Okay, berapa lama simptom. So kalau acute sinusitis selalunya kurang 4 minggu, subacute sinusitis 4 hingga 12 minggu dan chronic sinusitis dia melebihi 12 minggu. Dan adakah dia berulang? Yes, so kita ada sesuatu yang dipanggil recurrent sinusitis. So, maksudnya sinusitis dia berulang balik. Okay. Selalunya dalam individu dalam golongan ini dia akan dapat jangkitan sinus berulang kali dalam 1 tahun. At least 4 kali dalam setahun. Hai salam. Okey, saya rasa mesti ramai yang tertanya-tanya, adakah sinusitis ini boleh berjangkit, doktor? Okey, sinusitis biasanya tidak berjangkit. Dia hanya boleh berjangkit jika disebabkan oleh virus, okay, seperti influenza ataupun COVID-19 virus. Okey. Hai salam. Jadi, apakah membezakan sinusitis dengan alahan? Okey, sinusitis dengan alergi alahan juga dipanggil sebagai resdung ataupun kita panggil dalam medical term ialah allergic rhinitis. Okey, dua masalah ini adalah penyakit yang berbeza. Okey, untuk masalah allergic rhinitis, pesakit selalunya akan ada simptom alergik seperti gatal, bersin, mata berair, hidung berair, tapi lendir dia lebih kepada lendir yang jernih dan tidak pekat dan juga hidung sumbat. Okey, sinusitis pula diorang ada simptom-simptom jangkitan seperti demam, tekanan pada bahagian muka, sakit kepala, hidung berair yang lebih pekat ataupun berwarna dan juga boleh kurang deria bau. So rawatan untuk dua-dua ni pun berbeza. Hai salam. Baiklah, adakah ia boleh dicegah daripada merebak? Okay, so sinusitis ni boleh dicegah. Okay, as we know, sinusitis jika disebabkan oleh virus, dia merebak melalui titisan udara. So, bagaimana hendak mencegah ialah menjaga kebersihan diri. Maksudnya, jika anda golongan yang ada sinusitis, pakai pelitup muka, elakkan kontak rapat ya dengan kawan-kawan atau ahli keluarga, tidak berkongsi alatan peribadi dan bila bersin dan batuk, tutup mulut. Okey, alright. Hai salam. Penyebab dan simptom sinusitis doktor, apakah punca utama sinusitis, doktor? Okey, punca utama sinusitis ni kita boleh bagikan kepada disebabkan oleh jangkitan atau tidak disebabkan oleh jangkitan. Okey, jika disebabkan oleh jangkitan, macam saya dah terangkan, boleh disebabkan oleh bakteria, virus ataupun kulat. Okey, kalau bukan disebabkan oleh jangkitan, boleh disebabkan oleh alahan, okey, ataupun individu yang ada asma ataupun dos yang ada struktur anatomi dalam hidung yang berlainan seperti hidung sengit. Hai salam. Okey, apakah simptom yang paling biasa, doktor? Untuk sinusitis, okey, simptom yang paling biasa ialah mereka boleh ada tekanan pada bahagian muka, sakit kepala, hidung tersumbat, okey, kurang deria bau, dan juga boleh ada hidung berair yang berwarna. Okey, dia mungkin pekat atau kekuningan ataupun hijau. Hai salam. Okey, jadi sinusitis ni boleh menyebabkan bau mulut? Yes, so sinusitis ni boleh menyebabkan bau mulut sebab dua benda. Okey, satu, bila terlalu banyak lendir dalam hidung, dia akan mengalir balik ke dalam tekak. Okey, yang kedua ialah bila hidung tersumbat, kena guna mulut untuk nafas. So yang ini pun akan menyebabkan tekak kering dan juga mulut berbau. Okey. Hai salam. Bila agaknya pesakit perlu segera berjumpa dengan doktor bagi mereka yang mengalami masalah sinus ni, doktor? Okey, so bila perlu berjumpa dengan doktor, satu, bila demam berpanjangan, dia tidak susut. Okey, yang kedua, bila simptom melebihi 10 hari. Okey, yang tiga ialah bila ada bengkak pada bahagian muka, bahagian mata atau sakit kepala yang semakin teruk. Ataupun dia mengakibatkan sesak nafas, susah bernafas dan efek mata. Penglihatan menjadi lebih kabur. Okey. Hai salam. Risiko dan komplikasi sinusitis ni, doktor. Jadi boleh tak doktor explain komplikasi jika tidak dirawat?
Okay, so sinusitis jika tidak dirawat dengan cepat ataupun dengan betul, satu, infection ini boleh merebak ke otak. So, dia boleh menyebabkan masalah meningitis. Okay, meningitis bermaksud dia radang pada selaput otak. Okay, dan dia juga boleh menyebabkan jangkitan dalam otak. Boleh cause brain abscess, maksudnya kumpulan nanah dalam otak. Okay, selain itu, dia boleh menyebabkan keradangan di sekitar otot dan tisu mata. So, pesakit boleh datang dengan penglihatan semakin teruk, bengkak pada mata ataupun nanah berkumpul di dalam mata. Hai salam. Adakah dia boleh mengganggu tidur, doktor? Kalau kita lihat dari segi sinusitis, okay, most of the time disebabkan oleh hidung tersumbat ataupun backflow lendir dari hidung ke tekak. Okay, so bila ada backflow lendir dari hidung ke tekak, dia boleh membuat individu tu batuk. So batuk yang irritate pada waktu malam, susah nak tidur. Selain tu boleh menyebabkan pendengkuran sebab hidung tersumbat. Hai salam. Okay, bagaimana pula dengan telinga dan juga deria bau, doktor? Okay, so bagaimana sinusitis efek telinga ialah, as we all know, kita ada satu tube yang dipanggil eustachian tube yang dia akan sambungkan telinga dengan hidung. Dia buka dekat belakang hidung. So, bila kita ada jangkitan hidung ke lendir yang terlalu banyak dalam hidung, dia akan naik melalui tube ni dan kumpul di telinga. So, seseorang itu boleh mengalami sakit telinga dengan bunyi berdesing dalam telinga, kurang pendengaran dan juga jangkitan dalam telinga. Hai salam. Golongan yang berisiko untuk mendapat komplikasi sinusitis. Okay, so usually of course golongan kanak-kanak sebab imun mereka tak matang. Okay, warga emas, usually yang berisiko those yang ada kencing manis, pesakit yang mempunyai asma dan juga perokok. Hai salam. Okey, doktor, kita akan pergi kepada cara rawatan sinusitis ni, doktor. Okey, rawatan biasa untuk sinusitis ni, doktor. Okay, so rawatan biasa yang selalunya bila pesakit come into our clinic, satu, kita akan make sure apa penyebab sinusitis ini. Okay, kalau disebabkan oleh bakteria, kita akan mulakan antibiotik. Okay, yang kedua ialah kita akan mulakan ubat sembuh hidung. Okay, satu ialah saline flush, yang ni akan membantu untuk mencuci lendir keluar dari hidung, ubat spray hidung. Dan jika ada alahan, kita akan merawat alahan tersebut. Hai salam. Okey, adakah semua pesakit memerlukan antibiotik? Okey, tidak. Okey, bukan semua pesakit memerlukan antibiotik, hanya jika sinusitis ini disebabkan oleh bakteria. Kerana pengambilan antibiotik yang tidak terkawal juga tidak bagus. Hai salam. Okey, bagaimana pencuci hidung tu dapat membantu, doktor, untuk masalah sinus? Okey, so pencuci hidung ni sangat penting. So, dia akan membantu untuk menolak keluar mencuci semua lendir dalam hidung dan dia akan juga membantu dalam pernafasan. Okey, pencuci hidung ini juga membantu untuk melembabkan rongga dalam hidung dan dia juga kawal iritasi dan juga alahan. Hai salam. Jadi, untuk pesakit yang mengalami masalah sinus, bilakah pesakit tu memerlukan pembedahan untuk masalah sinus, doktor? Okey, so bila memerlukan pembedahan ialah first, bila rawatan perubatan tidak berkesan. So, maksudnya kita sudah rawat maksimum tetapi masih ada lagi simptom sinusitis seperti sakit kepala, tekanan pada bahagian muka. So, yang itu memerlukan pembedahan. Yang kedua ialah disebabkan oleh jangkitan sinusitis ini menyebabkan pertumbuhan polip dalam hidung. Okey, dan yang ketiga ialah pesakit yang datang dengan komplikasi dari sinusitis. Hai salam. Okay, adakah penyakit sinusitis ini boleh sembuh sebenarnya? Okey, sebenarnya jika mendapat rawatan yang awal, sakit sinusitis ni boleh sembuh, tetapi kena ikut nasihat doktor. Maksudnya makan ubat ikut waktu, menggunakan spray hidung dan datang untuk follow up. Hai salam.
Okey doktor, bilakah CT scan diperlukan untuk pesakit sinus? Okay, so CT scan yang selalunya kita buat adalah CT scan paranasal sinus. Okay, bila CT scan ini dibuat adalah bila rawatan perubatan tidak berkesan. Kedua ialah bila pesakit datang dengan simptom yang terlalu terus, sakit kepala, demam berlarutan, ataupun mereka datang dengan komplikasi dari sinusitis. So CT scan ini akan membantu kita untuk detect adakah dia ada komplikasi ataupun sinus mana yang terlibat dan ada tak struktur anatomi dia yang menyebabkan sinusitis ini. Hai salam. Okey, adakah pesakit sinus boleh sinusitis ni boleh menyebabkan rasa tekanan pada gigi doktor? Okay, yes. Salah satu sebab sinusitis boleh berpunca dari gigi. Okay, as we all know, gigi geraham kita, molar tooth, premolar dengan molar, akar mereka kadang-kadang termasuk dalam sinus ini. So, kadang-kadang dia boleh menyebabkan maxillary sinusitis. Maksudnya sinusitis dekat bahagian pipi. So, selalunya berpunca daripada gigi yang ini. So, bila kita cabut gigi ni, jangkitan sinus juga akan hilang. Hai salam. Okey. Endoskopi sinus. Apakah itu endoskopi sinus doktor? Okay, so endoscopy sinus is basically office-based procedure. Dia buat di klinik. Dia satu diagnostic tool. Dia membantu doktor untuk mendiagnose seorang pesakit. Okay, saya tunjukkan apa itu endoscopy sinus. Okay, so ini adalah skop yang kita akan masukkan dalam hidung pesakit. Okay, skop ni sebenarnya kecil dan halus sahaja. Okay, sebelum kita masukkan skop ni, kita akan sembuh hidung dengan ubat kebas. Okay, apakah fungsi skop ni? Skop ni akan membantu doktor yang merawat untuk assess keadaan dalam hidung dan juga sinus. Okay, adakah ada nanah, adakah polip terbentuk dan adakah struktur anatomi yang berbeza yang menyebabkan jangkitan sinus. Prosedur ni sangat cepat. Dia kurang daripada 2 minit dan selalunya tidak sakit. Hai salam. Okey, alright doktor. Kita akan beralih kepada penjagaan di rumah selepas rawatan ya doktor. Apakah penjagaan penting di rumah selepas rawatan sinus? Okay, so selepas rawatan sinus, first thing is of course rehat secukupnya, minum air yang banyak, gunakan ubat seperti dinasihatkan oleh doktor dan juga cuba menjauhi alahan dan simpan rumah bebas daripada habuk. Hai salam. Adakah pesakit boleh menggunakan wak panas? Ya, wak panas boleh membantu. Okey, wak panas ni akan bantu untuk mencairkan lendir. Dia juga membantu untuk membuka ruang pernafasan supaya pesakit boleh nafas dengan lebih elok. Tetapi kena berhati-hati sebab wak panas ni mungkin boleh terlecur. Oh, okey. Hai salam. Dan bagaimana dengan pemakanan? Okay, so of course kita akan advise, dia tak ada spesifik kalau you alahan kepada a certain food, try to avoid food tu, jangan makan food tu. Selalunya kita akan advise healthy, balanced food, makanan seimbang, lebih makankan buah dan sayuran dan cuba tingkatkan immunity, minum air banyak. Baiklah, and then pesakit juga perlu hadir untuk follow up kan doktor? Yes, itu sangat penting. Sangat penting. Okey. Hai salam. Dan apakah tanda sinusitis ini menjadi semakin teruk? Okey, tanda sinusitis ini menjadi semakin teruk ialah bila sakit kepala menjadi lebih teruk walaupun sudah dirawat, sakit kepala masih tidak hilang. Tekanan pada bahagian muka menjadi lebih teruk. Selalunya akan perasan bila pesakit tu tunduk. Okay, and then ada demam on and off juga yang tidak surut. And then ada komplikasi, maksudnya bengkak pada bahagian mata, pada bahagian muka. Hai salam. Okey, and then kita akan pergi kepada subtopik yang terakhir doktor, cara mengelakkan sinusitis. Okey, apakah cara terbaik untuk mengelakkan sinusitis ni doktor? Okey, cara terbaik ialah first thing of course menjaga kebersihan diri. Okey, kena simpan persekitaran rumah kita selalu bebas habuk, bersih, make sure rumah ada kitaran udara yang bagus, tingkatkan immunity, bersenam dan makan makanan seimbang. Dan jika anda merokok, kena cuba elakkan merokok. Hai salam.
Adakah pemakaian mask membantu, doktor? Okey, pemakaian mask boleh membantu. Satu, jika anda mempunyai gejala sinusitis, so nak prevent dia daripada merebak. As we all know, virus infection ni dia merebak melalui titisan udara. So jika anda mempunyai gejala sinusitis, digalakkan untuk memakai mask. Ataupun jika anda ke tempat yang sesak, terlalu ramai orang, untuk prevention boleh juga memakai mask. Hai salam. Baiklah. Persekitaran rumah juga sangat membantu kan, doktor? Daripada segi kebersihan, macam mana pula? Okay, so sebab allergy is one of the main cause for sinusitis juga. So kita nak memastikan rumah kita ni bebas habuk. Okay, and then ventilation, kitaran udara dalam rumah pun kena bagus. Okay, always practice tukar cadar, tukar langsir dengan kerap. Hai salam. Baiklah. Jadi, apakah nasihat doktor kepada masyarakat mengenai sinusitis? Okey, jangan ambil masalah sinusitis ini sebagai masalah ringan. Rawatan awal dapat menyembuhkan sinusitis. Jika anda ada sinusitis berulang, haruslah mendapatkan rawatan daripada pakar ENT. Akhir sekali, amalkan gaya hidup yang sihat dan jangan merokok. Terima kasih kepada Dr. Syarmini di atas perkongsian yang sangat bermanfaat mengenai sinusitis pada hari ini. Semoga perkongsian ini dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami simptom dan cara pencegahan sinusitis dengan lebih berkesan supaya tidak dipandang ringan oleh masyarakat. Kepada semua pendengar, jika anda mengalami simptom seperti hidung tersumbat, sakit di bahagian muka dan juga sakit di kepala ataupun gangguan deria bau, jangan tunggu sehingga ia menjadi serius. Dapatkan pemeriksaan dan rawatan di berdekatan anda. Di Salang Senawang Specialist Hospital, kami mempunyai 2 pakar bedah ENT, iaitu Dr. Syarmini dan juga Dr. Yogita. Bagi mereka yang ingin mendapatkan rawatan bersama doktor pakar kami, boleh hubungi kami di nombor 0667511188 ataupun boleh juga mengikuti laman sosial kami, iaitu di TikTok, Facebook dan juga Instagram kami. Terima kasih kerana bersama kami dan jumpa lagi di episod podcast yang seterusnya.